Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Untuk tugasan khidmat masyarakat ini, saya telah membuat satu projek khidmat masyarakat di kawasan asrama sekolah dan juga kawasan yang lebih spesifik, dan saya buat dengan berskala kecil di lokasi rekreasi asrama yang telah lama ditinggalkan. Kawasan ini dipilih kerana sudah lama tidak digunakan dan keadaannya dipenuhi dengan sampah seperti kertas, botol plastik yang berselerak. Walaupun kawasan ini masih boleh digunakan, keadaannya yang kurang bersih menyebabkan murid dan pelajar asrama tidak dapat memanfaatkannya. Sebagai penyelaras aktiviti, saya merancang pelaksanaan ini, termasuk menentukan lokasi pembahagian tugas dan memastikan aktiviti berjalan dengan lancar. Perbincangan aktiviti. Ini rakan saya, Nur Muhammad Akmal. Dia yang menguruskan segala dokumentasi dan juga pelaksanaan poster untuk tujuan projek kebersihan ini. Dan ini pula Sharon. Dia yang bertanggungjawab dalam pembelian barang sewaktu aktiviti ini dijalankan, seperti glove, sarung tangan dan juga plastik sampah. Pembelian barang. Dalam projek ini, saya sangat mementingkan keselamatan dan juga kebersihan kepada rakan-rakan saya. Jadi, saya bersama dengan Sharon, kami pergi ke kedai untuk membeli barang-barang yang sepatutnya untuk menjalankan projek kebersihan ini. Jadi kebanyakannya kami akan tengok sarung tangan, plastik sampah dan juga bahan-bahan lain yang boleh kita gunakan sewaktu menjalankan aktiviti tersebut. Pelaksanaan aktiviti. Aktiviti ini dijalankan dengan objektif untuk membersihkan kawasan rekreasi lama supaya dapat digunakan semula oleh pelajar asrama sebagai tempat santai dan ruang pembelajaran luar bilik prep. Selain itu, aktiviti ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan kawasan bersama. Semasa aktiviti ini dijalankan, kami bertiga bekerjasama sewaktu mengutip sampah di kawasan sekitar rekreasi tersebut. Sampah yang dikumpulkan terdiri daripada kertas, botol plastik dan bahan buangan lain yang terdapat di kawasan itu. Kerja pembersihan ini dilakukan secara berperingkat hingga keseluruhan kawasan menjadi lebih kemas dan bersih. Dari sudut pembangunan mampan, aktiviti ini juga menyumbang kepada penjagaan alam sekitar melalui usaha membersihkan kawasan yang tidak digunakan serta memanfaatkan ruang sedia ada tanpa memerlukan kos tambahan yang besar. Secara tidak langsung, ia juga membantu mewujudkan suasana yang lebih selesa kepada komuniti asrama. Keadaan sebelum dan selepas. Lihatlah keadaan sebelum, penuh dengan sampah yang berselerak merata-rata tempat, botol-botol air, dan lihatlah selepas. Selepas aktiviti selesai, perubahan dapat dilihat dengan jelas apabila kawasan yang sebelum ini kurang terurus menjadi lebih bersih dan sesuai digunakan semula. Pengasingan barang buangan. Setelah selesai aktiviti, bahan-bahan buangan itu kami telah asingkan mengikut pada bahagian masing-masing, botol dan juga kertas. Setelah pengasingan, kami pula memasukkan bahan-bahan ini ke dalam plastik, satu plastik yang berasingan, supaya bahan-bahan ini kita boleh kitar semula mengikut pada jenis-jenis seperti plastik dan juga kertas.
Setelah selesai semua aktiviti, kami melekatkan satu poster tentang kesedaran menjagalah kebersihan asrama di sekolah ini supaya dapat memberikan semangat dan juga motivasi kepada pelajar untuk menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan asrama kita, asrama bersih, murid sihat.